Dalam buku Negara Berdaulat tu, salah satunya yang kami sentuh ialah hakikat bahawa pertembungan yang berlaku, mungkin dalam isu yang berlaku pada Taufan Al-Aqsa, di antara pejuang pembebasan Palestin, Harakah Muqawamah, dengan apabila mereka menyerang tentera IDF ataupun rejim haram Israel, ia adalah gambaran kepada pertembungan lebih besar yang sedang berlaku di peringkat dunia, iaitu pertembungan dalam menentukan world view dan juga world order. World view ini menggambarkan bagaimana cara manusia memahami dirinya dan kehidupannya dan juga alam ini. Ini bahasa mudah lah yang saya sebut ni. Manakala world order pula merujuk kepada apa yang dia nampak tadi itu, bila diterjemahkan dalam cara dia menyusun kehidupan ini in term of structure, dari sudut sistem, set undang-undang dan sebagainya, apa yang dia ingin tentukan. Jadi persaingan menentukan worldview dan world order inilah yang membuahkan ataupun mungkin yang menjadi dasar yang terbenam kalau iceberg tu di bawah surface tu pada apa yang berlaku sekarang ni. Tapi bagi pengkaji yang memahami bahawa Al-Quran dan As-Sunnah ialah sumber ilmu, dan bila kita nak faham satu perkara, termasuklah peristiwa yang berlaku depan mata, di situ perlu kepada ilmu, dan kita sebagai orang Islam kita setuju bahawa Al-Quran adalah sumber ilmu. Jadi mustahil kita tidak mengambil pedoman ataupun framework cara fikir. Quran mungkin tidak bercakap tentang perkara spesifik ataupun perkara yang mengikut tempat dan masa secara spesifik, tapi Quran memberikan framework untuk kita melihat banyak perkara yang berlaku. Jadi sebagai pengkaji Muslim, perkara ni mesti diambil lah, dan saya rasa sebenarnya penulis-penulis dan pengkaji yang beragama Islam yang juga sebenarnya ramai, banyak je tulis perkara ni mengikut perspektif, mengikut framework yang dikemukakan oleh Al-Quran. Cuma pandangan saya mungkinlah wallahu alam kebanyakannya tidak diterjemah ke dalam bahasa Melayu, jadi menyebabkan audience di kalangan orang yang berbahasa Melayu ni kurang aware, dan kita banyak lebih consume bahan-bahan yang ataupun kajian yang ditulis oleh dunia barat lah. Mungkin itu faktor kenapa Hafiz sendiri nampak banyak macam tu kot.